Kru restoran berjaya mendapatkan dana sebanyak RM47,520 dengan bayaran bulanan sebanyak RM896 sebulan. Tuan-tuan, kru restoran ini menjadi gaji basic sebanyak RM2,400 dengan debt service ratio dia sebanyak RM1,440 dan komitmen semasa sebanyak RM480 sebulan. Logiknya dia masih lagi layak untuk membuat pinjaman sehingga ke RM47,520 ini. Tuan-tuan, sekiranya anda adalah pekerja swasta, pekerja kedai makan seperti Tuan ini yang tertanya-tanya adakah anda layak untuk membuat pinjaman, jawapan paling mudah adalah untuk anda mendapatkan terus laporan mypocket.my anda untuk anda mengetahui keboleh pinjaman semasa anda untuk membeli rumah, pinjaman peribadi, perumahan dan kenderaan dan perniagaan, tuan-tuan. Dan laporan ini adalah laporan anda, dan laporan mypocket menunjukkan anda berapa keanggaran kelayakan permohonan pinjaman anda di samping anda mendapat laporan pelapor kredit yang anda perlukan seperti laporan siklisitas experience PK dan lain-lain berdasarkan sejarah dan latar belakang pinjaman anda. Kami juga akan membantu anda mendapatkan dana daripada bank koperasi dan agensi kerajaan ataupun membuat penstrukturan semula komitmen untuk menjimatkan poket anda. Seperti biasa dengan MyLoan, pinjaman anda menjadi lebih mudah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.